Uyo. Diamlah motor awak. Of course lah. Saya pakai EV lah bro. EV EV. Tak payah isi minyak ah. Tak payah. Charge je dekat rumah. Charge kok. Oh, so tak payah keluar duit untuk isi minyak? Tak payah. Sikit je. Pendapatan rendah lah ni. Hai, pula. Tak payah isi minyak. Hai, apaan? Apa? Apaan? Apalah EV. Wow. Bukan EV Bukan EV ke? Kenderaan biasa Wah, isi minyak lagi. Isi minyak apa ni? Petrol? Petrol 95. 95. Ada subsidi? Ada. Okeylah Okeylah. Boleh Masih lah. biasa-biasa lagi lah. Pakai budi. Pakai IC? budi. Pakai IC. Pakai IC. Okeylah, boleh lah. Kenapa pula ni? Tak apa. Balik bergerak. Balik. Balik. Ya. Pula. Tak apa. Pakai IC Korang ni Tak pakai IC lah. pakai IC. Okey, balik. Pula. Okeylah. Yo. Cek ref Ya. Banyak minyak lah ni. Banyak. Cuba teka minyak apa? Minyak apa 95 je lah kan. Tak. Bukan. Mana main 95? Apalah korang ni. Minyak apa? 97 lah bro. 97. Sekejap. Lepas dulu. Tak pakai IC? Tak pakai IC. Mana Confirm? boleh pakai IC? Sini? Ya. Ya. Kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video tu lawak-lawak dan santai-santai saja. Yang dipaham-faham sebab minyak sekarang tengah naik, minyak petrol, minyak kegunaan kita. Cuma untuk masa sekarang, siapa yang dah terbiasa pakai minyak, kita panggil minyak 97, minyak 100, pasti yang paling merasai kenaikan harga minyak. Yang pakai diesel lagi lah. Jadi untuk masa-masa sukar sekarang, boleh pilih jalan untuk lebih berjimat. Pakai 95 dulu dengan budi sangat-sangat berbaloi. Boleh pakai dulu, tak ada masalah. Yang nak maintain penggunaan 97 dengan 100, itu pada pilihan masing-masing. Semuanya sangat-sangat terasa lah siapa yang menggunakan minyak-minyak selain daripada 95. Kita doakan supaya kita boleh mengharungi masa-masa sukar ni. Kita harapkan tak ada orang yang depress, tak ada yang buat-buat tattoo, tak ada. Kita tak nak. Kita jalan bersama-sama untuk menghadapi masa sukar ni, okey? Jom!